Okey, ada dua perkara penting kat sini. Yang pertama, penyelarasan subsidi RON 85 tidak akan memberi kesan kepada 90% rakyat Malaysia. Datuk Seri Anwar Ibrahim PMX sendiri yang bagi jaminan. Jadi tak payahlah rasa runsing, tak payahlah gelabah, relax sudah. Pelaksanaan lebih kurang macam tarif elektrik, yang mana warga asing dan juga maha kaya sahaja yang akan terkesan. Macam mana mekanisme dia kita tunggu. Tapi most probably guna MyCard. Yang penting duit yang dapat dijimatkan daripada subsidi tersebut kita boleh salurkan kepada orang-orang yang sangat memerlukan. Boleh tambah ke STR, bantuan-bantuan lain. Dan juga nak selesaikan masalah-masalah di sekolah, hospital, tebatan banjir dan sebagainya. Tu semua guna duit yang dijimatkan daripada subsidi. Dan sebut pasal subsidi, kita heran. Telur diapungkan harga dia. Tak ada subsidi dah. Tapi sampai dekat-dekat nak raya ni, telur jadi sangat murah berbanding beberapa tahun yang sebelum ni. Teringat balik zaman PN, telur pun tak ada. Dahsyat Bamat buat kerja, walaupun pendidikan tak tinggi mana. Memang betul lah, kepimpinan ni bukan untuk semua.